Kerap kali hijrah kita gagal, tahu sebab apa? Sebab kita dikelilingi oleh sahabat yang bukan sahaja tidak membantu, tetapi membantut. Maksud saya adalah, Nabi boleh hijrah seorang-seorang tak? Boleh. Tapi sengaja Nabi SAW, dia tetap pilih Abu Bakar radhiyallahu an untuk berhijrah dengan dia. Nak bagi isyarat kepada kita. Kalau kita ni nak berhijrah di jalan Allah, carilah sahabat yang boleh menemani kita. Kerap kali hijrah kita gagal, tahu sebab apa? Sebab kita dikelilingi oleh sahabat yang bukan sahaja tidak membantu, tetapi membantut. Maksud saya adalah, kita nak ke depan. Dia tak tolong tolak, okey, kita boleh berjalan sendiri, betul? Tetapi sahabat ni bukan sahaja tak tolak, tetapi dia menarik kita ke belakang. Kenapa Nabi SAW bagi indikasi bahawa perumpamaan sahabat ni adalah sebagaimana jikalau engkau bersahabat dengan orang yang bertukang besi, walaupun kamu tak bertukang, bau badan kamu akan hangit. Tapi kamu bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, walaupun kamu tak pakai, kamu bau wangi. Hadis lain, Nabi SAW bersabda bahawa seseorang akan mengikut agama sahabatnya. Kita nak berhijrah, kita nak solat on time, kita nak berhenti isap rokok, tapi kita ikut kawan-kawan merokok. Macam mana kita nak berhenti? Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu teori. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan sendiri fikir. Teori ini, bila saya baca tentang teori ini, saya terus teringat tentang hadis Nabi. Seseorang akan mengikuti agama sahabatnya. Teori ini apa? Teori ini mudah saja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri, adik-adik boleh buat sendiri. Kamu adalah 3 orang yang selalu kamu luangkan masa bersama. Contohnya, kamu ada kawan A, B, C. Okey. Kamu cuba bayangkan siapa kawan ni, A, B, C ni. Okey, tengok apa akhlak mereka, tengok sikap mereka tentang solat, tentang agama, tentang bercakap. Tengok 3 kawan ni. Kalau 3 kawan ni adalah 3 kawan yang suka mencarut, tengoklah kita pun suka mencarut. Kalau 3 kawan ini, waktu solat dia tak endah, lihatlah, kita pun adalah orang yang tak solat. Dan nak tahu sahabat mana yang baik tak baik, saya bagi guideline simple saja. Sebab dia ada topik yang lain. Sahabat yang baik adalah, apabila kita bersama dengan dia, kita di depan dia, dia ingatkan kita tentang Allah. Dia sebut nama Allah. Tetapi apabila kita tak ada di depan dia, dia pula sebut nama kita kepada Allah. Maksudnya, bila kita ada dengan dia, dia sangat menjaga, dia asyik ingatkan kita tentang halal dan haram, tentang ketakwaan kepada Allah. Bukan bagi ceramah, tapi sikit-sikit dia akan, jom kita solat, jom ni. Dia tak akan lalai. Tetapi bila kita tak ada di depan dia, dia akan sebut nama kita kepada Allah, iaitu dia berdoa, ya Allah, rahmatilah kawan aku si fulani, ya Allah. Dia sebut nama kita. Itu sahabat yang baik. Tapi kalau sahabat yang bila depan-depan dia, nama Allah langsung tak disebut. Bila pula kita sebut nama Allah, dia kata, engkau ni boring lah. Engkau nak ceramah agama, kau pergi masjid lah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu bermaksud sudah tiba masanya anda tinggalkan mereka. Bukan kerana memutuskan silaturahim ataupun ukhuwah, bukan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan tahu, dengan terus-menerus bersama dengan dia, sama ada kamu yang menarik dia kepada kamu, ataupun dia yang akan menarik kamu kepada tahap dia.